ke apa ni? Ke kat jambatan tinggi ni. Jambatan tinggi SKBE. Pengantaran ke ada di Bandar Sarjana Putra. Kita akan melintasi highway kiri. Tempat ni dah bangun, dah macam-macam ada. Dulu tasik ni sebelah kanan ni, sebelah kanan ni dah hilang lah tasik ha. Dah jadi bangunan ha. Sebelah kiri ni, asal dulu ni tasik ni besar ni, sebesar-besar tasik ada ni. Sekarang tengok ni bawah ni kan, bawah ni tinggal sikit je bawah ni. Dulu ni tasik ni, dulu ada sampan, rumah orang itu dia buat sampan. Sekarang habis, hilang, ditambak je. Inilah kesan-kesan pembangunan. Khazanah halang, habis. Kalau saya cakap kan, percaya atau tak lah kan, 10 tahun lagi salah tasik yang ini pun akan lenyap. Ni tasik ni, tasik ni pun bakal lenyap 10 tahun lagi. Sebab sana pun dah ada kerja-kerja penambak lah, orang tambak lah. Sikit lagi esok anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit kita pun tak tahu dah sini dulu rasa tasik. Dia pun tak kenal lah tasik tu apa. Bangunan je, tengok ni bangunan lagi naik ya. Bangunan macam ni sikit lagi tak ada lah, 10 tahun lagi lenyap. Dah jangka masa beberapa tahun je dah naik. Dulu satu luas tasik ni, tambak-tambak tu ni kecil lah. Takungan air dia. Jalanan kita ni jauh lagi. Ada satu highway, 2 highway. Masih lagi dalam SKBE. Jauh lagi. Kanan ni ni apa ni, kelab golf, padang golf ni asal ni. Sekarang tengok besar je, setinggi-tinggi bangunan dah ha. Setinggi-tinggi bangunan dia ni, asal kelab golf, padang golf ni. Bawah ni padang golf. Sekarang tengok IOI Mall, City Mall. Siapa sangka kan, asal yang padang golf, belakang sikit ni hutan. Ada bukit sikit, belakang tu ada bukit. Tengok buka habis, tu lagi bangunan lagi naik waktu apartment naik lagi tu, ada lagi kena buat tu.